macam apa. Jom kita tengok apa yang kita buat. So ni kawasan dia. Ni kawasan ni kita akan letak beam lah. Letak beam sini. Kita akan korek beam sini. Kita akan letak beam. Tu beam tu kat situ. Okey. Lepas tu rumah ni, kalau tengok kat sini, ni semua ni adalah dinding ni. Dinding. Kita hack keluar. Ni hack keluar, kita hack untuk kita luaskan. Ni kita nak bagi sama level lah nanti. Besi ni nanti kita buang. Toilet ni, dia sebenarnya bahagi dua. Satu dan dua. Dan tengah-tengah ni dinding. Tengah di dinding pun kita hack. Untuk besarkan toilet dia. And renovation. So kat sini kita ada buat projek tambah dapur lah. Tambah dapur. Okey, sekarang ni baru 10 hari ya. 10 hari tengok kita dah siap banyak dah. Dengan kita ada buat konkrit lantai, bata pun dah naik. So hari ni inspection daripada customer. Kita tengok apa yang customer nak cakap. Let's go. Macam mana Tuan Zul? Ya. Sekarang ni kita nanti ni jangan risaulah sebab nanti dia akan lagi ada 2 inci lah. 2 inci untuk naik. tiles. Untuk tiles apa semua. Lepas tu ni pipe sana pun ada satu. Yang ni kita masuk ke dalam manhole lah, kita tak bawa keluar. Dekat longkang. So daripada manhole. Lepas tu macam biasa lah. Yang ni akan ada tingkap 4 kaki ni, sliding kan. Ni pun tingkap sliding. Yang ni akan ada pintu besi lah. Pintu besi dia saya cuba cari yang boleh buka tu lah. Dan juga yang ni akan ada dinding. So nanti akan pasang pintu baru dia akan hack kawasan sini lah. So sini sliding door. Dan juga bahagian toilet ni nanti kita hack tak habis lagi. So nanti akan hack lah. Akan hack. Lantai ni kita akan ganti baru lah, tiles baru. Yang ni kita akan ganti dengan tiles putih jugalah. Ikut. Mungkin ataupun kita tengok ikut design lah, kita ambil kali hitam kan. Nak nampak dia. Kalau putih ataupun yang ni design ni kita mungkin dah tak ada. So mungkin kita akan tengok nanti kita pilih yang tiles lain. Rasanya lain lagi cantik lah kan. Lepas nanti suruh dia orang cuci sekali lah dengan asid bagi nampak putih balik. Kedudukan ni sama kan? Sama. Lubang dia kan? So esok kita akan start hack lah kawasan sini. Dan juga sinki tu, ni sinki kan, nanti kita akan ubah lah. Nanti nak ubah kat mana sinki? Prefer kat sini kot. Sink ke? Sink putih baru ke sink yang sedia ada? So sink yang sedia ada kita akan buat sini shower. Sini shower kan? Sini shower, okey. Okey dah dekat tu. Okey, so untuk piping ni, untuk asap ni atas. Atas ni nanti kita akan buang elbow ni. Kita akan tebuk beam ni, dia akan keluar kat atas lah. So kita akan sembunyikan dia dalam shielding lah. Dalam shielding. Okay, so yang tadi yang saya suggest untuk exhaust fan tu, kalau nak kat situ lah kan. Tapi tak nak kan? This side tak nak. Okay, nice. Okay, dan pipe air pun kat sini satu kan? Dari sini kan? Pipe air sini satu. Pipe air satu dengan ni lah apa point sini berapa dah itu? 2 kan? Point 2. Situ nak buat point. Situ tak ada. Tak nak point. Cuma sini mungkin. Letak tu situ lah, tarik pada situ. Boleh. Nanti tengok dulu macam mana. Okey, nak tambah berapa point sebab elok untuk letak kowe apa semua.
elok boleh lah. Sebab boleh ada guna sikit lah kat sini. Sini nanti yang tu lah. Apa? Sliding kaca je kan. Sliding tu nanti ada katalog tak? Katalog tu yang dia standard. Kalau standard tu lah. Mungkin kalau frame dia ada silver dengan, tengok kalau ada hitam. Yang macam sliding kat depan tu lah. Macam tu je. Nanti aku nak ni balik, tengok balik. Kalau nak yang special sikit, nanti boleh special request lah. Itulah. Kalau ada katalog tu lah. Okay. Nak tengok. Boleh. Yang tu lepas naik tiles kan? Yang mana? Yang kalau nak pasang ni, lepas naik tiles lah. Betul, lepas naik tiles nanti baru kita tu last lah. Lepas ada shielding apa semua, baru kita akan pasang sliding tu lah. Kan? Tapi kita nak kena ikut juga ukuran sliding tu lah. So tengok nanti dalam next week lah. Next week boleh katalog, tengok macam mana harga dia semua kan. So boleh dapat kalau nak yang lain sikit lah. Okay, lagi okay lah. Okay, tutup dulu.